Okay guys, Assalamualaikum. Okay, so baca kat sini. Rasanya boleh dengar clear kot. Okay. Macam biasa lah, kita cuba pakai mikrofon XTS dari Amgras. Okay. So tak ada apa-apa pun. Video hari ni pakcik nak unboxing ni je. Okay. Pakcik ada beli tripod daripada Ulanzi. Okay. Sebabkan ada permintaan kata kalau boleh buat live tu, maybe kita buat live ML ke, kita buat live matematik juga, atau tak tahulah benda-benda lain. So yang pakcik terfikir tu yang matematik tu. Okay. So pakcik pun decide untuk beli satu tripod yang agak unik lah. Okay. So kita unboxing sekarang. Okay, rasanya daripada jauh ni tak ada apa-apa kot. Okay, plus selalunya kalau kalau live kan pakai gunting lah rasanya yang dia akan dapat warning ke atau dapat amaran lah. Okay. So ini dia. So pakcik beli ni tripod daripada Ulanzi. Okay. Okay, ni. Okay. Pakcik beli tripod ni. And then pakcik sertakan sekali dengan lampu RGB ni. Okay. In case waktu pakcik rakam tu cahaya tak terlampau banyak. Atau waktu pakcik live cahaya tak terlampau banyak. Jadi pakcik decide untuk tambah sekali lah dengan RGB ni. Harga rahsia lah. Tapi boleh cuba untuk check. Korang boleh check dekat TikTok ke, kat Shopee ke. Okay. So kita cuba buka benda ni. Bismillah. Jadi banyak plastik. Okay. Ada settle. Okay. So harapnya lepas ni kalau boleh buat macam orang kata ajar matematik yang ringkas-ringkas ke, boleh lah insyaAllah. Okay. So yang special ini nama dia Ulanzi TT88 Overhead Selfie Stick. Yang bagusnya sebab kita boleh macam sangkutkan dekat pintu ke, kita boleh sangkutkan selfie stick ni dekat meja ke, okay, kat almari, okay. Ada gambar kat sini. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak kan. Okay. So yes, kita akan cuba nantilah. Tapi yang cuba nanti tu kemungkinan pakcik tak tunjuk lah. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya packaging nice. Okay. Oh, dia nak bawa keluar macam ni. Okay, nice. Okay. Macam kotak sushi. Okay, and then terbalik pula. Kat belakang. So, pakcik ambil warna hitam punya. Okay. Pakcik ambil warna hitamnya. Okay, nice. Dia, rasa dia berat. Okay, sebab pakcik pernah beli sebelum ni satu selfie stick. Tapi dah lama lah. Okay, lama gila. Satu tripod. Ringan sangat. Okay, macam kalau kerja angin macam boleh terbang. Okay. So ni. Ketat juga. Okay. So, pakcik terfikir kan, kalau contohlah benda ni dah pakai lama, yang skru dekat sini dah longgar, macam mana dia orang repair? Tu yang pakcik terfikir tau. Ulanzi macam mana dia orang buat? Boleh kita hantar ke apa ke kan? Okay. So dekat sini dia ada MagSafe tau. Okay. Sini ada MagSafe. Lepas tu kalau lah handphone korang tak ada MagSafe, kita boleh buka dia punya ni, dia akan jadi macam clipper. Dia akan jadi clipper macam ni. Okay. Bismillah. Dia akan jadi clipper. So korang boleh lah clip korang punya ni. Okay. Korang punya handphone. Okay. Nanti pakcik akan try dekat handphone Samsung ni yang pakcik tak guna untuk rakam. And sini sebenarnya dia bagi ada satu shutter automatic. Bukanlah automatic. Maksudnya kita boleh remote control dari jauh untuk kita nak start the camera atau video rakaman. Tapi pakcik rasa pakcik takkan pakai pun sebab Samsung ni sendiri dia ada feature macam tu. Okay. Samsung pakcik dia ada dua feature. Satu kita buat hand gesture, satu lagi kita pakai dia punya pen. So pakcik tak perlu rasa macam benda tu sebenarnya tak berapa penting pun. Okay. So dia punya buka macam ni. Sekejap. Kita buat ni kita tak baca manual dia. Astaghfirullahaladzim. Okay. Sepatutnya kita baca. Okay. So how dia punya buka tu. Buka dia kena buka tiga-tiga macam tu. Okay. And then kita tolak dia. Jatuh macam ni. Okay. Cuba.
Oh, okay. Lagi stabil daripada yang hari tu punya tripod stick. Okay. Rasa betul lah. Rasa berat. Ulanzi bagus lah. Sebab ada orang suggest dengan pakcik. Pakcik tanya kalau nak beli tripod, brand apa yang sesuai. And then dia cakap, kalau tripod so far Ulanzi lah bagi dia. So pakcik decide untuk beli Ulanzi as pakcik punya second. Yang first tu macam tak ada jenama. Okay. So, okay. So ni boleh kunci lah. Okay, ni dia punya skru. Ada satu skru ni untuk kunci. Okay. And, ini yang dia punya LCD lah. Dia punya kelainan tu. Keunikan Ulanzi T88 ni. Sebab dekat sini dia macam boleh buka tau. Sekejap pakcik check. Macam ni kot. Kejap. Bawah dia open. Open sini kot. How to open. Bismillah. Bukan. Tolak saja. Dia ada sini, dia ada lubang sini, boleh kita boleh tolak macam ni. Okey, dari belakang ni kita boleh angkat sepatutnya. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dia ni? Dia kata open. Macam ni. Okey, see? Macam ni. Okey. Dia boleh buka ni. Okey, macam ni. So ni nanti korang boleh masukkan dekat meja kan. Okay, ni korang boleh masukkan kat meja. Lepas tu yang ini korang boleh ketik. Macam ni. Okay, so ni nanti kalau kau tengok ni, dia macam akan stand macam ni tau. Sambil ketip korang punya, macam contoh lah, ni kan, korang punya pintu, dia akan stay macam ni. Okay, so korang yang ni, korang boleh nak rakam macam ni, boleh. Korang nak rakam macam ni, boleh. Okay, ikut macam mana. Kalau dekat meja tu, macam ni, lepas tu kita sangkut sini tepi meja. Lepas tu korang boleh tunduk lagi. Sekejap. Ni kena buka ni rasanya ni. Okay. Sekejap. Macam ni. Ini yang meja kan. Sini yang meja. Contohlah sini meja. Lepas tu nanti yang ni korang boleh panjangkan. Korang boleh panjangkan macam ni. Jadi, nanti kita buat macam ni. So, kamera dekat atas ni, buku kat bawah. Okay. So, kita boleh buat live untuk matematik. Satu lah pakcik beli. Okay. Nanti ada meja yang akan tahan bawah ni. Okay. So, bolehlah kertas kat bawah ni and then pakcik buat. And then korang tengok tak kisahlah untuk kerja rumah ke, untuk sekadar latihan saja ke. And then kita tengok. Sebab ni pakai tripod kan, kita pakai handphone. So, kita tak memerlukan PC. Kalau nak cuba pakai PC pun boleh juga nanti. Tapi yang so far pakcik fikir tak perlu pakai PC. Jadi bolehlah buat mana-mana. Okay. Tak semestinya depan PC gaming ke apa kan. Maksudnya kalau pakcik rajin nak buka kat kedai kopi boleh, kat library boleh. Suka hati lah. Okay. So ini. Okay. Pakcik nak kemas sekejap. Lepas tu kita nak cuba buka untuk ni pula. Untuk lampu RGB tu. Okay. Bismillah. Okay. So, nice. Dia punya tu nice lah. Tak expect. Pakcik tak expect. Tak silap. Alah. Sekejap. Ni kena tolak dulu kan. Kena. Kejap. Inilah keburukan bila kita tak baca manual. Okay. So, next time kena baca manual dulu. Okay. Kita baca manual. Okay. Ni tegakkan dah. Lepas tu ni. Ada seorang kawan pakcik tu dia beli, dia tak tahu pun yang sebenarnya Ulanzi T88 ni boleh buat yang klip macam tu. Dia tak tahu langsung. Pakcik yang tunjuk kat dia. Lepas tu dia cakap, sama lah. Dia cakap. Lepas tu pakcik tunjuk video lah, belum beli lagi. Okay. So dia macam, ni macam dia punya. Lepas tu dia macam, boleh buat macam tu. Dia tak tahu pun. Okay. Tu. Dia punya klip macam tu je. Simple je. Okay. Dah siap. Okay. Nice juga. Okay. Pakcik rasa it worth the price lah. Okay. Worth the price. Tapi price tu korang boleh check lah berapa harga dia. Okay. Pakcik rasa terbalik. Macam ni kot tadi. Macam ni tadi. Okay. Shutter kat depan. Okay. Next. Tutup. Kita simpan dulu baik-baik. Sebab nanti kita akan pakai. Okay. And the next one is the RGB lamp.
atau RGB light. Okay. Yang ini pakcik tak tahu tau. Dia dah sediakan dia dah sedia bateri, dah charge ke apa ke. Tu pakcik tak tahu. Okay, kita cuba tengok. And tambah lagi, kita menghadap tingkap yang penuh dengan cahaya. So dia orang kata apa? Mungkin dia tak boleh lawan sangat lah. Okay. Dan ni mungkin kita akan buat fast. A little bit fast. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dia ada bagi ni. Yang ni boleh sangkut dekat tripod tadi. Okay. So mana? Ni kot. Bismillah. Ulanzi. Oh, dia ada. Oh, terang ah. Terang, betul-betul terang Okay. Bateri 100% dia bagi tahu. Tak, ini ni cahaya dia. Kita nak cahaya dia banyak mana. Okay, ni anda terang tak kurang. Ni 1%. Okay, tadi 100 tadi. Okay. Ini 100%. Wow. Okay, nice. Okay. Macam ni nak tukar RGB dia, pakcik? Entahlah, pakcik pun tak tahu. Ini cara nak tukar dia. Okay. Dah jumpa. Tu dia dah jadi kekuningan. Dia bukanlah RGB tu. Okay. Dia jadi kekuningan atau dia nak jadi kebiruan. Okay. Nice. Okay. Tekan lagi sekali. Biru dengan ni. So dia antara dua ni saja. So dia sama ada Bismillah. Okay. So dia sama ada orang panggil kalau kekuningan tu dia macam warm kan. Warm. Lepas tu kalau yang biru tu dia more pada cool. Okay. So tukarlah ikut macam mana yang kita nak. Okay. Bagus. Okay. Tengok tak baca lagi. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita tak baca ya? Okay. So kita baca sekejap. Ada tak dia tulis? 6600 temperature. And then itu bahasa pelik. Bukan bahasa yang pakcik kenal. Okay. Dia cakap sepatutnya boleh tukar lagi mode. Cuma pakcik belum baca lagi lah. Okay. Pakcik pun buka depan kurang ni kan. Okay. Power display bla 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 bla. RGB mode. Okay. Let's see. Power. Okay. 5. Changing port. Charging port. It's a charging port. Okay. Kita cuba buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Function key. Okay. So ni. Okay. Lepas tu ada cara tak dia nak buat? Kejap tadi yang bahasa Inggeris ke dia aja? Sekejap. Ada kot tadi terlepas. Selalunya bahasa Cina dulu. Lepas tu baru bahasa Inggeris kan? Display mode. Bukan. Apa ni? Current color temperature. Adjust RGB mode interface. Charging RGB mode. Adjust the color. 0, 30 ni. Brightness. Decrease per ni. Lightning effect. Macam mana nak buat lightning effect? Dia tak ada ajar pun. Sini ke? Boleh tekan? Tak ada. Kita dapat. Okay. Lepas tu baru boleh tukar-tukar color. Lala. Okay. Macam budak kecil pula pakcik. Okay dah. So kita akan tukar balik. Kosong. Okay. Power kita bagi 100 lah. Jadi polis punya style. Okay, ni dah pergi putih balik. Okay, nice. Ni buat cerita hantu kan. Malam-malam. Okay. So, sekadar itu saja guys. Nanti, insyaAllah nanti pakcik akan buat live atau video menggunakan tripod dan juga RGB video light ni. Okay. So, nantikan. Okay. So, kita dah complete lah sebenarnya. Apa yang pakcik dah buat. Okay. So, pakcik dah handphone. Pakcik ada mikrofon. Pakcik dah ada tripod. Pakcik dah ada RGB light. Okay. So, ini
Lepas tu nanti baru kita nak cuba buat content. Okay, macam-macam content. Kalau korang ada idea content selain daripada game, selain daripada podcast, selain daripada matematik, atau kelas matematik atau tuition matematik diorang panggil, cari Alik, and then boleh share dengan pakcik. Okay, nanti kita fikir macam mana. Okay, video ni pakcik post dekat YouTube secara penuh. So kalau yang dekat TikTok nanti pakcik akan potong sikit-sikit lah. Okay, so apa-apa, thank you guys, jumpa lagi, bye bye, Assalamualaikum.